Assalamualaikum dan welcome back to Crowback Channel. Untuk video kali ini guys, saya akan tunjukkan cara untuk cuci fuel injector Proton Persona tahun 2008 ni. So let's check it out. Untuk langkah pertama, dengan menggunakan spana saiz 8 atau alat yang bersesuaian, kita akan longgarkan dan cabut kabel pada terminal positif dan negatif bateri kereta ni. Dan keluarkan bateri tersebut untuk kita gunakan nanti. Next guys, dengan menggunakan spana T saiz 8 atau alat yang bersesuaian, kita akan buka 4 skru yang ada pada cover enjin ni dan cabut keluar cover ni. Seterusnya, dengan menggunakan screwdriver mata rata, cungkil klip pin yang ada pada keempat-empat soket power yang bersambung pada fuel injector ni. Selepas itu, dengan menggunakan pen magnetik seperti yang saya tunjukkan ini atau alatan yang bersesuaian, keluarkan klip pin tadi. Next, bolehlah tanggalkan keempat-empat soket power tadi. Seterusnya, dengan menggunakan spana T bersaiz 8 ataupun alat yang bersesuaian, kita akan tanggalkan 2 skru seperti yang saya tunjuk ni. Selepas itu, kita akan cabut 3 hose yang bersambung dengan trail fuel injector seperti yang saya tunjukkan ini. Oh ya guys, untuk memudahkan kerja kita, kita akan tanggalkan juga hose dan juga air filter box ni. Dengan menggunakan spana T saiz 10 atau alat yang bersesuaian, tanggalkan skru seperti yang saya tunjukkan ini. Next guys, buka keempat-empat klip yang berada pada keliling kotak air filter ini. Selepas itu, dengan menggunakan spana saiz 8 atau alat yang bersesuaian, longgarkan skru yang seperti saya tunjukkan ini. Seterusnya, keluarkan air filter. Selepas itu, tanggalkan bahagian atas kotak air filter ini. Next, buka keempat-empat skru seperti yang saya tunjukkan ini dengan menggunakan spana T saiz 10 atau alat yang bersesuaian.
Seterusnya, bolehlah tanggalkan bahagian bawah kotak air filter ini. Oh ya guys, sediakan kain atau tuala yang sesuai untuk diletakkan berdekatan hos yang kita nak buka nanti. Tujuannya ialah untuk menyerap minyak petrol yang mungkin keluar bila kita tanggalkan hos tu nanti. Untuk membuka hos yang jenis macam ni, kita perlu tolak hos ke depan, lepas tu sambil picit macam ni, tarik hos ke belakang dan boleh tanggalkan hos tersebut. Lakukan perkara yang sama untuk hos yang sebelah kanan ni juga. Last but not least, untuk hos yang ini cuma perlu goyang sedikit sambil tarik ke belakang. Seterusnya, bolehlah tanggalkan dan keluarkan trail fuel injector. So guys, inilah trail fuel injector kita. Sebelum kita cuci fuel injector ni, digalakkan periksa setiap keadaan luar fuel injector, terutama o-ring pada setiap fuel injector. Jika ada yang crack atau yang putus, wajib diganti segera. Jika semuanya okey dan tidak ada kekotoran bahagian luar, bolehlah kita teruskan proses untuk menanggalkan klip fuel injector. Next, dengan berhati-hati, bolehlah tanggalkan fuel injector dengan cara menggoyangkan dan memusingkan sambil tarik fuel injector keluar macam yang saya tunjukkan ini. Oh ya guys, jangan lupa juga untuk periksa keadaan o-ring pada sebelah dalam yang ada pada fuel injector. Kalau rosak, wajib diganti segera. Spray pencuci fuel injector yang saya gunakan adalah jenama Extra Seal yang saya beli daripada Shopee. Saya juga akan gunakan alat seperti yang saya tunjukkan ni untuk menyenangkan kerja mencuci. Set alat ini juga sangat murah dan boleh dibeli di Shopee. Sebelum memulakan proses mencuci, jangan lupa untuk pakai mask sebagai langkah keselamatan. Oh ya guys, di dalam package set pencuci ni terdapat dua jenis batang plastik putih untuk dipadankan dengan saiz fuel injector. Dalam package ini juga terdapat dua jenis saiz soket power untuk dipadankan dengan saiz soket fuel filter injector kita. So, untuk soket ni guys, kita hanya perlu perhatikan kalau bahagian yang ada garis macam ni, dia akan berada di bahagian bawah dan bahagian yang rata macam ni akan berada di bahagian atas. Jadi senang untuk sambung dan padankan dengan soket yang ada pada fuel injector dan tidak tertukar. Seterusnya, tanggalkan nozzle yang ada pada botol spray ni. Next, pasangkan pengepit merah ni pada terminal positif bateri dan pengepit hitam ni pula kita akan tap-tap pada terminal negatif bateri masa proses pencucian fuel injector nanti. Genggam kemas-kemas fuel injector macam yang saya buat ni untuk mengelakkan fuel injector terlucut masa proses mencuci sebab tekanan gas dalam botol spray tu sangat-sangat kuat masa kita cucuk tu. So, jom kita mula mencuci guys. Lakukan proses mencuci ni sampai kita nampak semburan jadi kembang cantik macam ni. Lakukan proses yang sama untuk kesemua fuel injector. Setelah siap mencuci,
Untuk pasang balik fuel injector pada trail, kita kena pastikan kedudukan yang timbul pada fuel injector sejajar dengan bahagian yang timbul pada trail macam saya tunjukkan ini. Seterusnya, untuk pasangkan klip pada fuel injector, pastikan kedudukan klip dalam posisi macam ni. Yang bulat berada di depan dan yang petak ni berada di belakang. Lepas tu, masukkan klip pada fuel injector. Pastikan bahagian yang timbul ni pada fuel injector tu masuk di tengah-tengah klip. Dan akhir sekali, pastikan bahagian yang kiri dan kanan klip masuk dengan cantik juga macam seperti yang saya tunjukkan ini. Lakukan juga proses yang sama untuk kesemua fuel injector. Setelah siap proses pemasangan fuel injector pada trail, bolehlah kita teruskan pemasangan ke semua komponen-komponen yang kita dah buka tadi. Untuk pemasangan semula fuel injector trail ni pada enjin, masukkan dengan keadaan fuel injector menghadap ke depan macam ni. Lepas tu, pastikan kedudukan skru fuel injector tray sejajar dengan lubang skru pada enjin seperti yang saya tunjukkan ini. Seterusnya, kita perlu tekan sedikit trail fuel injector tu sambil pusing. Macam saya buat ni, baru senang dia nak fit. Tapi jangan kuat-kuat sangat, takut nanti patah pula. Setelah selesai pemasangan trail fuel injector, kita perlu masukkan kunci dan pulas kunci sampai on. Jangan start ya, lepas tu off balik. Lakukan langkah ini 4 kali atau lebih. Langkah ini sangat penting supaya minyak petrol boleh disedut masuk balik dalam trail fuel injector.
Langkah ni sangat penting, jangan miss guys. Next, kita akan cuba start kereta. Alhamdulillah, kereta berjaya dihidupkan tanpa ada naik lampu cek enjin. Dari pengamatan saya, boleh dikatakan 90% gegaran kereta sebelum ini dah hilang. Tiada lagi bau minyak bila enjin hidup macam dulu. Bunyi enjin pun lebih senyap berbanding sebelumnya. Okey guys, setelah beberapa minit semuanya dalam keadaan okey. Meter RPM pun normal. So guys, itu saja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan untuk channel ini. Semoga berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.